Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 19 akan bermula Jumaat ini, 27 Februari hingga 1 Mac 2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Jangan lupa langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi untuk update terpantas Liga Malaysia. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 19 yang akan bermula Jumaat ini, 27 Februari hingga 1 Mac 2026. Pada Jumaat, 27 Februari 2026, perlawanan antara Kelantan The Real Warriors FC lawan DPMM FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Terengganu FC lawan Kuala Lumpur City FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Penang FC lawan Johor Darul Takzim FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian pada Sabtu, 28 Februari 2026, perlawanan antara Sabah FC lawan Negeri Sembilan FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula jam 9 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian, diikuti oleh perlawanan antara Melaka FC lawan Selangor FC di Stadium Hang Jebat, sepak mula jam 10 malam, live di TV OK, Sukan RTM, dan RTM Klik. Kemudian pada Ahad, 1 Mac 2026, perlawanan antara Immigration FC lawan Kuching City FC di Stadium Tuanku Syed Putra, Kanga, sepak mula jam 10 malam, live di TV OK, Sukan RTM, dan RTM Klik. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 Minggu 19, tarikh 27 Februari hingga 1 Mac 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.